Adakah kita dianggap mengumpat dan menyebar fitnah jika kita beritahu kepada kawan tentang seorang pendakwah yang tidak betul, supaya kawan kita tidak terpesong? Contohnya ada seorang ni doa ajar kepada orang doa yang pelik-pelik. Kalau nak lari daripada polis, baca waja'alna contohnya. Mari awal tahun pula, ini amalan dia. Siapa dia baca doa awal tahun ni tak mati tahun tu. Masya Allah, dia boleh deal dengan malaikat maut sekali. Ataupun doa ajar buku-buku tilik-tilik nasib macam kita Tajul Muluk tu. Boleh dah. Di sini kita kena ingat, Imam Nawawi dalam kitab dia, tuan-tuan tengok dalam kitab Imam Nawawi panjang, dia sebut 6 perkara. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada 6 sebab kita boleh sebut hal orang. 6 sebab. Kalau tuan-tuan nak panjang, tengok dalam video saya. 6 perkara kita boleh sebut hal orang. Ataupun kalau nak panggil mengumpat, jadi pelik sikit. Tapi tak usah kata mengumpat, tak sedap dia punya ayat. Kita kata 6 perkara ni kita boleh sebut hal orang. Pertama, al-tazallum. Orang yang kena zalim, boleh dia mengadu kepada polis bahawa dia kena unaya. Mengadu kepada hakim boleh. Yang kedua, isti'anah ala taghyiril munkar. Kita nak minta tolong orang supaya tinggalkan ubah kemungkaran. Contohnya kita beritahu ke pejabat agama, tuan, ustaz, ada orang duk mengorak sini ni, duk khalwat tu, boleh kita report. Yang ketiga, istifta. Kita nak tanya fatwa. Macam tadi, fatwa, ustaz, dosa ke saya, suami saya suruh vaksin, saya tak nak vaksin, kan? Boleh minta fatwa. Yang ketiga, yang keempat, tahzirul muslimin. Tahzirul muslimin, kita nak bagi peringatan kepada orang Islam supaya jangan terpengaruh dengan orang ni. Itu boleh. Macam ulama-ulama jarh wa ta'dil menyebut rawi ni kazab, maka hadis dia palsu. Betul? Ataupun bila orang mari tanya tentang orang nak menantu, orang mari nak pinang anak dia ni, kita confirm 100% budak ni pernah mengandung dan melahirkan anak zina. Ataupun dia ni pengedar dadah. Jadi boleh kita bisik. Kita kata, awak tahu ke dia ni? Tahu ke? Tahu. Kelapa dah ditebuk tupai. Nemu tahu? Sila ambil. Kalau tak tahu dah, ni anak dara ni 100% solid ni. Bikran. Tak ada bikir dah dia. Sudah beranak dah baru ni. Boleh kita maklumkan. Supaya orang tak tertipu. Sebab bagi dia pinang tu atas dasar anak dara. Ataupun orang yang mari pinang anak orang ni penagih dadah. Dia ni doktor ni. Doktor cocok sendiri di belakang dalam hutan. Kena maklumkan. Kalau kita tahu. Tapi jangan, kalau tak tahu jangan cakap. Yang di antara lagi dalam isu yang keempat ini, iza ra'a mutafaqihan, bila kita tengok seorang pelajar ni pergi belajar dengan al-mubtadi'. Mubtadi' ni orang yang buat benda-benda bid'ah ni, yang karut-karut ajaran dia, maka kita kena nasihat. Jangan pergi, dia tu ajaran sesat tu. Apa sesatnya? Dia kata, nanti kamu belajar-belajar, dia kata tak payah solat dah semayang, pakai niat sesat. Ataupun dia kata, ustaz ni kita boleh belajar dengan dia, cuma hadis dia tu bawa banyak hadis palsu ya, cerita mimpi-mimpi karut ya. Ya boleh kita maklumkan sekadar itu saja, jangan lebih-lebih. Kita maklumkan sekadar supaya kawan kita ni berhati-hati dengan dia dalam perkara yang tertentu. Yang kelima, orang yang menzahirkan kefasikan dia, maka kita kena maklumkan dia ni jangan main ni, bahaya ni. Yang keenam, at-ta'rif. Orang ni kalau tak sebut gelaran ni, orang tak kenal. Saya cari Pak Cik ni, Pak Cik Mat. Dalam kampus saya ada 10 Pak Cik Mat. Pak Cik Mat mana satu? Pak Cik Mat itulah yang dia panggil yang tak nampak sebelah mata tu. Dia, ini rumah dia. Ditakrif. Panjang, tuan-tuan tengok dalam kuliah saja di bawah tajuk perkara-perkara yang dibenarkan mengumpat ataupun menyebut hal orang. Ada di sana. Ada garis panduan. Tapi kata orang ini sebagai makan bangkai, darurat. Bukan satu benda asas. Kita suka-suka tahzir orang. Tak boleh.